Alhamdulillah, siapa sangka kami dijemput menjadi tetamu Allah ke tempat yang paling ingin dikunjungi oleh umat Islam. Ikuti perjalanan kami menunaikan umrah secara DIY di bumi penuh barakah Mekah Al-Mukarramah. Kepada yang baru jumpa channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe. Perjalanan kami bermula dari Taiping dan bermalam di Nilai. Pada keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, kami bergerak ke airport dan seterusnya melakukan proses check-in. Terima kasih kepada kakak abang sepupu yang mengiringi perjalanan kami. So, perjalanan umrah kami bermula daripada Kuala Lumpur, KL1, naik ke Garuda dan akan transit ke Jakarta. Akan layover lebih kurang 5 jam. Dari situ kami akan bertolak dari Jakarta 7 malam, dijangka sampai 1 pagi di Jeddah. Menangkan hadiah undian On time gerak 12.50. iPhone 6 emas dan tukarkan poin itu untuk hadiah special setiap. Wife ambil nasi dengan mi goreng. Ambil mi goreng. So, kita dah sampai Jakarta. Dah settle solat apa semua. Sekarang kita tengah rehat-rehat lah. Nak pergi cari makan dulu. Cantik airport dah. Sini di airport Terminal 3. Nanti kita ronda-ronda dulu. Ni pun dah tahu kami punya boarding gate nombor berapa. Sekarang tengah menuju ke gate nombor 9. Waktu bertolak 7.5 minit waktu Jakarta. Cari makan dekat sini sudah. Sementara nak departure, sebelum kita nak berlepas ke Jeddah, kapek perut luar sikit lah. Sekarang pun sini dah baru pukul 4. Ada lagi 3 jam. Okey, sekarang kita dah nak gerak-gerak. So kita beli souvenir sikit kat Jakarta. Tengok. Alright. Ini kalau nak pun nampak ni, flight ni mesti dia dengar yang ni. Saya ni ajar naik kapal di Ya, idea ada. Apa lagi? Ketis pun ada. BTS, Sweaty.
Bismillahirrahmanirrahim. So ini makanan dalam flight. Saya ambil ayam, wife ambil kambing. So dia adalah dia punya tu. Dia ada apa tu? Ini keropok. Dan ni kek ke? Kek puding. Dan ni salad. Pakai botol lah. Okay, jemput makan. Bismillah. Nasi kambing dah sedap. Sedap. Okay, coklat. So, kita dah ada lagi bawah pada 2 jam lah. Dah nak sampai ke pikat Pondok Malazir. So, kita dah standby. Pakai ihram tapi belum niat lagi lah. So, ni lagi sejam. Kita dah nak sampai ke pikat. Makanan kedua akan dihidangkan lah. So, makanan kedua dah diberi. Kita punya mikat pun semakin dekat. Tengok dia bagi apa. Apa tu? Oh, karipap. Karipap dan juga aiskrim. Macam aiskrim tapi kita tengok sejuk. Rasa macam mana? So ni coklat paci. Kalau ada harga saja nak beli memang tak. Mahal. So lagi 5 minit sebelum ikat, kita dah selesai berniat ihram. Semoga dimudahkan. Amin. Semoga Tuhan menerima semua amal ibadah anda. Terima kasih. Dah nak landing. Dari Jarwal dah sampai ke Jarwal Station.
Sekarang on the way ke Al-Kiswah Tower Hotel. So dah sampai ke Al-Kiswah. Kami request early check in, tengok macam mana boleh dapat tak masuk letak barang siap-siap dalam bilik terus. So dah Al-Kiswah. Oh, kita nak tengah cari shuttle bus nak ke Mekah. Sampai je dari Sheko bus station, kena jalan sikit untuk menuju ke Masjidil Haram. Sekarang pukul 4.56. Dah nak masuk waktu subuh. Okay, Alhamdulillah wife aku dah keluar pada tahlul. So aku je belum lagi. Sekarang masih berjaga-jaga untuk buat tahlul. Sekarang nak pergi ke Al-Safa Tower. Nak cari barber, nak cukur. Semoga dipermudahkan. Amin. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha. So tengah-tengah nak cari makan, ada orang ni approach. Tengok tak? Yalah, dia nak boleh buat sabil. Hari ni hari Jumaat. Isteri kepada arwah Syarul Izham ada sedekahkan duit, dia suruh buatlah apa pun dekat Mekah ni. So sebenarnya kami ambil 50 paket kot untuk buat sabil hari ni. So kita dah pilih lah buat 50 paket untuk ni. So dia akan bagi tahu lepas Jumaat dia akan buat. Okey.
Alhamdulillah dah settle. Selesai dalam masa 5 minit je. Untuk proses check-in terdapat sikit masalah yang berlaku, so hampir 2 jam juga menunggu untuk mendapatkan bilik. Alhamdulillah selesai hari pertama kami di Mekah. So bilik pun dah dapat. Jadi lepas makan, mandi dan solat, kami pun terus tidur. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari yang kedua. So hari ni kita niat nak buat ibadah umrah. Sebelum tu kita tengok dulu lah dalam bilik hotel Al-Kiswah Tower 1. So kita buat quick review lah untuk hotel ni. So pintu masuk. Ni toilet dah. Toilet dah okey. Bersih juga. So ni kami book yang apa? Queen bed lah kan. Tapi sebabkan semalam ada masalah sikit, so dia dapat bilik yang ada 3 katil. So ni 1, 2, 3. Kami combine lah, adjust sikit. So ni bilik dia macam ni je. Ni tempat meja. Dia ada cermin, TV kita boleh tengok live dekat Kaabah. So kita boleh tengok ramai ke tak orang. Sekarang pukul 6.49, orang masih ramai. So ni biasalah, dia punya almari. Dalam dia ada tempat apa tu, peti keselamatan tu. Kalau kita ada apa nak simpan, boleh lah. Sini ada 1 meja, 2 meja. Tengah-tengah tu ada plug. So kalau dapat tingkat yang lebih tinggi, boleh nampak lah Masjidil Haram. So yang ni kita boleh nampak sikit je kat sana. So yang ni baru tingkat 3. Kalau dapat tingkat yang lagi tinggi, boleh dapat view yang lebih cantik lah. Ni pun dah syukur lah. Okay. Dekat ni tower 2 kot. Ada toko Indonesia. Boleh beli macam-macam. Malah tak nampak pun. Malah dah penat, tak ada nak cari ayat pun. Office pun ada. Mana? Dah. Oops, sorry. Toko Indonesia. Nak beli buah pun ada. So tu tower 1 yang kami duduk. Pusing sini je, dekat sini. Tower 2 ada toko Indonesia. Jom, sekarang nak pergi ke Tanah Ain. Kita pergi ke Jarwal Station dulu. Jarwal Station. Kita naik shuttle bus. Ni pun banyak lagi. Malam tak ada nak explore. Hari tu sampai awal pagi. Dah memang nak masuk check in je. Ni dah pagi ni boleh nampak. Dah boleh nampak apa-apa kedai yang ada kat sini. So sekarang kita tengah jalan menuju ke sebelah bus station, ke Jarwal, untuk pergi ke Tanah Ain. Jom, kita nak beli tiket dulu. So kita dah dalam markah bas untuk menuju ke Aisyah, untuk kita buat mikat di Tanah Ain. So dekat sana nanti kita just solat dan iktikaf sikit dah dekat dalam masjid tu. Ambil masa sikit, ambil peluang situ untuk buat iktikaf, InsyaAllah.
kita dah sampai ke Tanah Ain, Masjid Aisyah. So kita akan berniat ihram di sini. Kita akan buat niat pada umrah untuk sahabat kita yang suhu di Tanah Ain sekarang 18 degree. Nyaman macam dalam aircon. Sedap rasa. Okay, alhamdulillah kita dah settle pada umrah untuk sahabat kita dan anak saudara. Sekarang kita nak pergi cari makan dekat Romansia. Hari ni kita nak makan anak unta. Jom. Romansia sini dekat pintu WC 6. WC 6 dekat dengan WC 7 yang perempuannya. Kat situ ada Romansia yang paling dekat lah dengan Masjidil Haram. Kalau tidak kena pergi keluar sikit, naik taksi ke apa kan. So yang ni tak payah, dekat saja. Ya, kita cuba makan anak unta. Suasana di Mekah, orang buat sabil. Ni orang beratus ambil orang sedekah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Rabbi yassir wa rabbi yassir. Semoga dikurniakan murah rezeki yang melimpah ruah. Amin. Memandangkan dekat sini tak ada anak unta, so kita tukar je lah. Makan samosa dengan kunafa. Bismillahirrahmanirrahim. Cheese Bukan cheese, krim. Bukan cream cheese ke? Bukan lah. Sebab Malaysia punya kunafa lain macam. Cream cheese. Tak heavy lah cream cheese dah. Okay. Main daripada Malaysia. Tahu pun. Malaysia manis berdengung. So sekarang kita dalam Singapura tau. Nak tengok apa ada kat atas. Sedap yang mana? Daging campur ayam. Biryani. Bakar. Biryani. Ini?
Ini campur. Oh, campur. Ini ayam. Ayam. Oh, nasi ayam. So, nak biryani ni daging. So, selesai makan tadi kat Al-Safwa Tower. Dah masuk waktu asar. So, sekarang kita nak buat tawaf sunat je. Alhamdulillah, selesai hari yang kedua. Sekarang kita balik menuju hotel. Apa lagi esok? So, hari ni kita nak ke Jabal Nur. Dah deal taksi dapat RM35 jugalah. Sekarang kita nak naik taksi lah. Kita nak fast deal, nak cari Uber pun kena tunggu dulu. Sekarang pun dah pukul 9.20. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di Jabal Nur, Hira Cultural District. Tempat berturunnya wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW. surah yang pertama. Al-Iqra. Indonesia mendunia di Makkah. Datang di Museum Wahyu, museum yang terletak di kaki gunung Jabal Nur. Di mana di sini kita akan menyaksikan bagaimana proses turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi pilihan Allah. كان فتى اسمه إبراهيم نشأ على التوحيد وكان قومه يعبدون الأوثان وقال يا وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا عدوا محالا إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك ناطق بلا إله إلا الله. ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. Oh, dekat sini ada replika Gua Hira. So, kita boleh ambil gambar dekat sini.
sekarang kita nak ke lagi satu museum. Katanya museum Quran, kita tengok dulu macam mana. So kita dapat view. Biasalah. Apa tu? Mak. Mak lah. Betul lah. So sekarang kita menuju ke The Holy Quran Museum. InsyaAllah dekat Madinah kita akan pergi terus dia punya kilang. Sekarang settle tadi dah boleh dapat info-info yang banyak juga lah, bagaimana Al-Quran dahulu, semua dulu dia buat hafazan, disimpan di dalam dada, ditulis di atas batu, di atas kulit unta, di atas tulang unta. Lepas tu dah masuk abad ke berapa baru dah start tulis di atas kertas, semua pakai kisah tangan lah. Ada yang jahit pun ada. Jadi sekarang dah pukul 11.47. Saya makan sikit ke apa macam mana ni. Lepas tu kita nak try mendaki ke Jabal Nur yang sebenar, tempat Gua Hira, wahyu yang pertama. So satu kad besar 12 rial. Kita punya makanan pun dah sampai. Jemput makan. Kita makan dekat bakso corner. Dapat mie, ingat mie macam mie yang tu rupanya mie sanggui. Yang tu bakso. Bakso sapi. Bakso sapi, yang ni apa? Cucuk. Cucuk lah. Malaysia kata cucuk. Cucuk, yang ni cappuccino. Baru dapat ngopi. So, sekarang kita berada di kaki Gua Hira. Tak, left right. Tak kisah. So halangan yang pertama, kena naik tangga. Lagi topik mana apa tu? Apa tu? So dekat permulaan sini ada visitor center to Cave Hira. Kita sekarang berada di 400, lebih kurang 400 aras laut. Kita berhenti sekejap, rehat sebelum tengoklah naik takat Hafiz je kot. Walaupun dah tak larat lah. So dekat sini nampak ada dua laluan, satu yang bertangga, satu lagi yang tak tangga ni. Agak curam. Tak sampai separuh perjalanan lagi pun dah penat. Ada lagi nak kena naik sana. Sampai dah sana rasa dah tak boleh lah. Dah tercungak-cungak lah. So kita layan view Makkah. Sana ada clock tower tu, depan sana Masjidil Haram. So dah hayati view sudah. Allahu Akbar. Suasana yang tenang, nyaman.
So kita ada brother kat sini dari Pakistan pun dia dah surrender. Very hard for us to be both going up. We can't be reached there. That's why we decide to sit here and take a rest and pray from here to down. Alright. Costa Coffee. So sekarang kita on the way balik. Doa. Sekarang on the way balik. Naik taxi. Inilah suasana selepas asar, lepas sembahyang solat fardu. Subhanallah. So sekarang kita tengah tulis nama dekat kedai Assalam tingkat 2. Kedai nombor 489. My name Azri. AZRI Azri. Azri. Tulisan cantik. Oi. Masya Allah. Syukran. So ini brother tengah isi minyak. Kita pilih isi minyak bau Raudah, bau Safa Marwah, lagi satu Aisyah. Wangi, bau dah lembut je. So ini tempat melontar yang kedua. Nak beli coklat. Oh beli. Nak campur. Campur. Ini betul-betul melontar ni. Oh dia. Minyak banyak. Banyak. Dapat tu boy. Campur. Ada dua. Dua lebih. Ada gaji sedikit. Ambil banyak. Cukup. So itu saja untuk hari ketiga. Last kita boleh makan dekat kedai ni lah. Restoran depan Agliswah. Depan Agliswah saja. Beli apa lah? Tengok. Nasi Mendi, roti 2. Itu saja. Okey. Bye. Jumpa lagi esok. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari yang keempat. Kita dah nak buat tawaf wadak. Pukul 4 minit. Kita boleh tengok keadaan kat Masjidil Haram. Pukul 4 pagi pun masih ramai orang. Suasana yang akan dirindui. Wah, Akbar. Ya Allah, Tuhanku, semoga aku dijemput lagi sama ada umrah atau haji, ya Allah. Seluruh keluarga aku sama ada umrah atau haji, ya Allah. Halia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagi.
Harba. Expansion ni belum siap lagi. Jalan expansion ni belum siap lagi. So, kalau jalan expansion ni siap, mudah sikit untuk kita jalan. Okey, ini rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang dah berubah menjadi library. Cuma sekarang pada subuh kita tak boleh masuk ke depan tu. Okay, so somewhere around sini kita tekan tapak rumah Rasulullah SAW bersama isterinya Siti Khadijah. Di sekitar area ni. Wallahualam. Kami dah sampai ke stesen Haramain. Agak mencabar juga nak mencari taksi ke Haramain Station. Kami punya kereta api tolak ke 11. So kami sampai sini around 10.30. Ni dah naik atas ni 10.35. Sekarang dia dah panggil untuk boleh turun dah. Lagi 25 minit dia dah panggil untuk boleh turun. So kita akan naik ke Madinah. Kita akan ke Madinah lepas ni, InsyaAllah. Amin. Itu saja perjalanan umrah kami di Mekah Al-Mukarramah. Ikuti video seterusnya di Madinah Al-Munawwarah pula. Baik, Assalamualaikum.